ihdi. Kenapa baca ih? Tadi kita baru share kan tadi. Ni contoh seterusnya. Kenapa baca i? Okey, kenapa baca i? Sebab huruf yang ketiga berbaris di bawah. Boleh? Iyyaka pula dah. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, huruf yang ketiga baris bawah. Nampak jelas? Tadi saya dah terangkan, jumpa ayat, senang, alhamdulillah. Okey. Ihdinas sira. Huruf sad tebal. Semalam saya kebetulan ada lalu satu video. Saya mengantuk-ngantuk, layan juga TikTok kan. Lalu ada ustaz ni, dia menyampaikan rasa terkilan. Betul, kalau tanya saya pun saya terkilan juga. Kalau netizen kata, ataupun netizen tu tak sangat, tapi kalau ada asatizah yang kata bila dibaca huruf sad ni dengan sin, maka salah. Ihdinas si. Okey. Mengikut Hafan Asim, huruf sad ni kita tak baca dengan sin. Tapi ada imam yang baca huruf sad ni dengan sin. Dia akan baca ihdinas siratal mustaqim. Sirata. Dan ada imam yang baca dengan dinamakan ishmam. Okey, bunyi zai. Bunyi seakan-akan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Berubah tak maksud? Tak berubah. Ustaz tu terkilan sebab ada bagi tahu berubah maksud. Tak berubah Sirata sama je maksud dia. Cuma perbezaan kaedah. Okey. So tuan-tuan dan puan di sini, para asatizah, saya nak berkongsi juga, jangan kita buat simpulan terus macam tu, bahaya. Okey. Kita kena tahu juga berkenaan dengan qiraat. Ada imam membacanya dengan sin. Imam kita baca dengan sad. Okey. Ada imam yang baca seakan-akan bunyi zai. Ihdinas zi. Okey. Boleh? So jangan kita buat kesimpulan dibaca dengan sin salah, tak sah solat. Jangan. Isa tuan-tuan dan puan, bahaya. Okey. Kalau kita dapat separuh je ilmu, kita tak kaji yang lain, lepas tu kita bagi tahu kepada masyarakat yang tak tahu. Bahaya tuan-tuan dan puan. Saya kesian kepada masyarakat umum. Okey. Itu pun kena jaga-jaga juga. Peringatan untuk diri saya juga. Jangan terus dengar satu je, tak kaji dulu terus sampaikan. Itu bahaya. Okey. Pengalaman yang telah berlaku kepada diri saya dapat sesuatu tapi saya salah sampaikan, so teruk saya kena. Hati-hati tuan-tuan dan puan. Para asatizah di luar sana yang nak mengajar, hati-hati. Sekarang ni student kita punya platform pengajian meluas. So kalau ada student yang ragu-ragu, dia akan tanya ustaz ni. Kena pula kalau dia ada kontak nombor asatizah yang masyhur, namanya terkenal di Malaysia, guru Quran yang hebat, ditanya guru tu, lagi kena kita. Atau hati-hati. Okey. Lepas ni kalau baca Z boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sebab Hafs Asim baca sad. Kita tak boleh baca Z. Kalau nak baca Z, tuan-tuan dan puan, kena baca imam qiraat Al-Fatihah untuk kalimat Az-Zirat. Ni baca dengan Az-Zirati, ihdinas zirati. Kena tahu keseluruhan Al-Fatihah tu dibaca macam mana. Tak boleh pada kalimat zirat as-sad tu dia di Z, tak boleh. Jangan. Yang tu pun salah. Dalam kaedah qiraat, apabila bercampur imam, kita ada kaedah membaca 10 riwayat, 10 qiraat. Kita ada kaedah membaca 10 qiraat dalam satu ayat ataupun dalam satu surah. Tapi mengikut susunan dia. Tak boleh kejap ayat 1 imam ni, ayat 2 imam ni, ayat 3 imam ni. Tak boleh. Itu pun tak boleh. Okey.
So macam mana? Kemaskan dulu, ni nasihat guru saya, kemaskan dulu qiraat kita, iaitu Imam Hafs an Asim. Sudah kemas, cubalah kalau ada rezeki, ada masa, belajar lagi. Okey? Okey, boleh? Alright? So untuk kita ikut kaedah Imam Hafs an Asim. Kemaskan Hafs an Asim dulu. Saya tak kata salah kalau nak baca qiraat yang lain. Boleh, tapi kena belajar. Tak boleh main baca je, dengar je. Ustaz kata boleh baca zira tau, kita baca zira tau. Ustaz kata boleh baca sin, baca sin. Tak, kena belajar. Tak boleh campur-campur. Hafs an Asim tak baca dengan sin. Hafs an Asim baca dengan sad. Boleh? Okey. Tu sebenarnya saya tak nak sentuh bab ni, tapi kena juga. Okey. Supaya masyarakat faham. Okey, kita nak bagi faham je dulu. Saya bukan nak mengajar qiraat ni. Kalau nak ajar qiraat ni pening nanti. Tuan-tuan dan puan kena hafal matan kalau nak belajar qiraat. Matan Syatibi, matan Jazari. Bukan senang nak hafal. Tanyalah Ustaz Irfan, tanya Ustaz Akmal yang ada, yang tuan-tuan dan puan kenal. Okey. Boleh? Okey, baik. So ulang sama-sama, kita sebut sama-sama lagi sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Cuma pada huruf sad tu jangan dimuncungkan. Yang ini ihdinas sirat, tak payah muncung, tak perlu muncung pun sebab huruf sad bukan huruf yang perlu dimuncungkan. Okey? Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Okey, terus.